7 amalan kalau buat dia akan jadi pencen kubur. Maknanya walaupun dah mati, pahalanya jalan meter dia. Sampai kita duduk dalam kubur pun heran, macam mana aku hari-hari dapat pahala baru ni pada aku dah mati lama lah. Sebab 7 benda ni dia adalah benda yang non-stop, tak akan berhenti. Pertama sekali, mengalirkan sungai. Syarat selagi dia minum. Mana orang yang mencemarkan sungai, masuk neraka lah jawabnya, padan muka, buang sisa toksik, nyusahkan orang. Yang padan muka, kita sebut dia terang-terang. Menyusahkan beribu-ribu orang, menyusahkan orang. Masuk keluar hospital, tak kena kawak. Buang dalam sungai, tak betul. Air sungai ni bukan toksik, tak boleh buang. Buang yang kecil, tak senonoh pun Nabi marah. Jangan main-main, agama kita menjaga. Yang kedua, tulis mushaf, tulis Quran. Ini amalan yang baik. Cuma kita punya tulisan tak lawa, tak payahlah tulis mengada-ngada. Tulis yang ayat yang kita rajin tulis saja. Saya ingat ayat untuk pelaburan kita lah, Yasin lah paling terbaik. Nak tulis semua Quran mana sempat, tak dan kita main WhatsApp lagi, buka Facebook lagi, tak dan. Saya ingat Yasin boleh, sebab Yasin 83 ayat je. Sehari semuka, sehari 2 muka lah, rajin sikit. Sehari 2 muka. Tulis jawi, jangan romanize, tulis jawi. Ada baris elok-elok, siap hantar ketua imam. Bagilah imam RM50, upah dia baca. Sakit ke mata baca tulisan tak elok tu? Betulkan baris apa semua. Kemudian kita hantar pergi photostat. Photostat elok-elok, buat binding. Lepas tu pesan pada isteri, pesan pada anak-anak. Yang abang kalau mati ke meninggal ke, pergi masjid tembok dia orang tak mana-mana. Jadi kalau buat talih di rumah, tak payah tempah Yasin lagi. Dan tak payah suruh anak pergi ke surau Nurul Huda curi pula Yasin. Dah tak ada Yasin. Asyik hilang. Rupanya kutu ambil tak pulang-pulang. Itu Yasin curi nama dia. Ini contoh sajalah. Yasin curi. Jangan curi. Orang datang ke rumah bagi je yang abang tulis ni. Jadi tuan-tuan, kita tengah duduk dalam kubur. Baru malaikat nak sebat, adalah sebat sikit karaoke ke apa-apa buat tak senonoh. Baru nak sebat, orang baca Yasin, cancel. Agakkan kita cancel sebat. Kenapa tuan tak sebat? Orang baca engkau punya Yasin, kau tahu. Sebaik kau tulis. Sebaik kau dengar ustaz tu nasihat. Kau tak ambil jadi. Nyanyi siang malam pagi petang. Sebaik tulis Yasin sendiri. Selamat dah kita. Benceng kubur. Yang kedua. Yang ketiga, menggali perigi. Dengan syarat selagi digunakan. Kalau jadi perigi buta tak payahlah. Yang keempat, mengajar ilmu. Tak kira apa ilmu. Macam tuan-tuan di sini saya ingat buat-buat pelan apa semua ya. Mana yang pandai melukis buat pelan. Pelan tu free pula kita bagi. Masuk surga lah orang macam ni. Pelan pula nak kena submit ke PBT Majlis Agama, tu kena bayar. Ada pula orang sponsor, duit lagi kita pula bagi. Menolong, memudahkan, start daripada mengajar sampailah membantu, tu semua orang dapat pencen kubur. Yang kelima, tanam pokok. Dengan syarat selagi pokok tu dimakan oleh manusia ataupun haiwan. Nanti surau kita kalau dah siap, surau cantik, boleh tengok pelan di belakang. Dah siap, saya memberikan saranan kepada Tuan Pengurusi dan AJK, jangan lupa tanam pokok. Banyak sekarang masjid surau dia tanam pokok, tapi pokok tak boleh makan. Buat apa? Pokok memang lawa, pokok pine, pokok palma memang cantik, akarnya tak pecah, tapi siapa nak gigitnya? Kalau tanam pokok buah boleh gigit-gigit sebulan sekali. Tapi ada AJK mengadu bukan tak nak tanam pokok buah ustaz. Budak berebut, dia bantainya curi buah, pergi menega pula buah yang kita ni. Gini Tuan Haji, jangan tanam pokok yang orang rajin curi. Habis nak tanam pokok apa? Tanam pokok kurma. Kurma sekarang 3 tahun dah hidup dah di Malaysia, bumi berkat. 3 tahun dah hidup, Mesir 7 tahun baru hidup. Paling cepat 5 tahun. Kita 3 tahun tak tahu jampi apa tanah Melayu ni kan. Dia cepat tanam pokok. Oh, itu bagusnya. Kan Malaysia ni tanam tongkat jadi pokok. Bayanglah. Terror betul. Jadinya tanam pokok kurma. Pokok kurma, budak kita dia tak pandai nak curi. Sama kalau dia nak curi dia tak sampai hati. Sebab kurma ni dia associate dengan bulan Ramadan. Dia rasa pokok ni Islamik punya pokok. Jadi kalau nak curi tu macam kena ada air semayang pun boleh pegang. Masalah perasaan dia ya. Ya, tuan tanam pokok. Kok dimakan orang dapat pahala. Saya ingat kalau tanam sekarang lagi 3 tahun sempatlah kita masa iftar Ramadan di surau kita, surau baru nanti 3 tahun siap Sedang elok pokok tu besar. Boleh mengunyah terus. Muah tak punya. Kurma yang kita tanam. Yang keenam, meninggalkan anak soleh. Dengan syarat anak tu doakanlah kita. Kalau jadi jin tak payahlah, biar dia doa kita. Dan yang ketujuh, buat surau tu masjid. Dengan syarat selagi berfungsi. Selagi fungsi.